Okey guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke rancangan DIY Asal Boleh. DIY Asal Boleh. Alright, terima kasih kerana menonton. Untuk video kali ini saya akan tunjuk cara-cara untuk tukar lampu headlamp Honda City TMO guys. Cara untuk tukar lampu sebenarnya lebih kurang sama je mana-mana kereta guys. Yang membezanya adalah position bracket tu. Sama ada bracket tu belakang bumper ke, depan bumper ke, ada berkait dengan bumper ke, tak ada ke, ataupun duduk kat belakang chassis ke. Yang membezakan dia adalah bracket-bracket ni semua sahaja guys. So kalau korang ada niat untuk tukar lampu kereta korang tak semestinya Honda TMO, bolehlah jadikan video ni sebagai rujukan guys. Okey, untuk penukaran lampu ni, macam mana korang nak kena tahu kondisi dia lah, nak kena buka bumper ke tak, korang boleh tengok kat bahagian bawah lampu ni. So bumper duduk dekat sini, maka bumper duduk dekat depan guys. So nak tak nak memang kena buka bumper dulu baru boleh buat keluar lampu ni guys. Untuk buka bumper kereta ni biasanya 4 tempat yang korang kena tengok lah sebelum buka. Dan kat tempat 4 ni sahaja biasanya ada skru yang memegang bumper. Okey, yang pertama, yang wajibnya biasanya kat tepi ni lah, antara bumper dan fender mesti ada satu. Biasanya lagi kat atas ni kan, tapi biasanya yang atas ni dia klip-klip je. Alright. Dan yang ketiga, kalau kereta-kereta yang terkini, bahagian bawah lah, sebab dia ada cover. So cover ataupun skirting tu dia bersambung dengan bumper. So ada 1, 2, 3. Dan ada setengah kereta tu dia ada 4, yang mana macam Myvi Best tak silap saya, dia ada skru bahagian depan. Tapi untuk kereta ni tak ada skru. Biasanya kereta-kereta yang baru tak ada skru bahagian depan. Okey, standard biasanya bumper depan, tapi yang dekat fender mesti ada satu skru yang ikat dia. Sama ada dia skru mata bunga ataupun dia memang pakai saiz 10. Tengoklah, kalau untuk kes ni dia pakai skru bunga. Okay. Alright, skru bunga. Dan yang untuk kes ni dia ada satu pengikat daun pisang. So kena buka juga. Okey, lepas kita dah buka 2 skru tu, kita boleh tarik lah. Hati-hati guys, takut patah. Masukkan tangan macam ni, tarik. Cuba. Alright. Okay. Check kok ada mana-mana ada yang tempat terlekat tu. Kita tahu lah kat situ ada skru ataupun ada lock tekan, pin tekan. Right, bila kiri kanan dah buka, boleh buka bawah, ataupun nak start daripada bawah dulu baru buka kiri kanan, mana-mana boleh. So next kita buka pin-pin yang bahagian atas. So pin ni dia akan ada 2 tempat ni. So masuk ni sikit sampailah dah. Bila dah naik, okey tu. Alright. Okey, kita cuba buka bumper. So depan ni dia ada snap fit juga. So kena tarik sini. Okay guys, kalau kereta korang ada lampu spotlight lah, biasa kiri kanan, masa buka jar bumper tu hati-hati sikit. Disconnect dulu kabel untuk apa tu, lampu spotlight punya kabel punya connection tu, disconnect dulu baru korang cabut bumper guys. Okey guys, untuk proses buka lampu, you guys boleh semak sendiri dekat mana ada bracket
yang macam ada lubang-lubang skru tu, ke barang kalian ada skru lah perlu ditanggalkan untuk tanggalkan lampu tu. Okey, dalam kes ni untuk model TMO Honda City ni, okey, kalau kat bawah ni dia akan ada satu bracket besi, dia bersambung. Tapi yang kat depan ni dia pegang bumper punya bracket. So dia tak perlu ditanggalkan dahulu. Tapi kalau masa korang nampak je skru ni, nak tanggal dulu pun boleh. Tapi ini dia tidak memegang lampu bracket yang akan duduk dekat depan ni, nanti saya akan tunjuk. So yang pegang lampu bahagian belakang, sini satu, okey, bahagian atas satu, dan bahagian sisi dekat sini, sisi ni dia ada bracket. Dia ada side support bumper tu, plastik tu. So dia akan masuk duduk ke atas ni, jadi kena buka skru sini. Tapi untuk tanggalkan side support bumper tu juga kena buka lagi, ada dua skru tak silap saya. Nanti saya akan tunjuk. Alright. Okey, untuk proses sebelum kita tanggalkan lampu tu, kita kena tanggalkan connection kabel untuk pada lampu lah, kabel pada soket lampu. Okey, so pertama yang saya buat, saya akan tanggal yang lampu beam ni lah, lampu besar dia. So yang ni kita just tarik je. Yang lampu signal ni dia ada pin, tekan. Tapi cara nak mudah, sebab tak nampak kan, dan kawasan sempit, korang buka, cabut, barulah korang tanggalkan dia punya soket belakang tu. Lebih mudah. Dan ada yang kat bawah ni, tapi kat bawah ni korang tak nampak tau. Jadi saya tak buka. Masa saya cabut lampu baru saya tanggalkan yang kat bawah ni. Okay guys, jom. Sebelum kita buka lampu ni, kita check dulu kabel, kabel power kepada lampu tu. Okay guys, kita disconnect semua kabel-kabel lampu dulu. Hati-hati guys, kalau kita lama dia dah reput guys. Okey, untuk lampu signal ni mudah kita cabut semua dia. Okey, so macam tu, dah cabut sekali dengan tapak-tapak dia. Dia tekan macam ni guys, nampak? Tekan. Macam tu guys. Okey, ni bumper side support. So ni yang bracket depan tu, dia pegang side support ni. Tapi nanti kena buka juga skru ni, sebab kita nak ambil balik side support ni. Okey, kita buka yang kat belakang ni dulu. Okey, kita tanggal bahagian ni dulu. Alright. Okey, ni bahagian sisi. Satu skru sini dan satu lagi skru pada side support. So kita kena tanggalkan dua-dua juga. Dan skru ni. Dulu. Sudah. So kita cabut bahagian atas pula. So bahagian atas ni, yang pegang lampu yang depan punya. Okey, saya tunjukkan sikit. Okey, yang ada satu lagi soket lampu. Kalau perasan dekat sini ada. Ni. So kalau susah nak buka dia, tanggalkan terus. Jadi kalau kat sini, saya dah tengok dia tekan. Macam tu. So kita nak kena ambil plastik side support ni, bumper side support ni. Buka balik. Sorry, salah. Saiz 10. Dia main saiz 10 dengan screwdriver bunga je untuk buka. Tak banyak tools lah pakai. Dua je, saiz 10 dengan screwdriver bunga. Okey. Dan dia ada bahagian bawah ni satu.
Kalau korang nak pakai mentol asal, boleh buka ni getah dulu. Okey, buka getah. Okey, see kat sini. Korang perhati kan, ni dia ada satu pin ni. Korang tekan pin ni, alih ke tepi. Okey, nampak? Ni, so tekan yang ni, alih ke tepi. Tekan ke bawah, tolak ke tepi. So boleh buat ni. So dia tak akan tertukar lah. Tapak dia ni memang dia akan buat kita tak akan tertukar bila kita nak pasang ni. Sebab tapak ni 1, 2, 3 ni dia memang fix lah. Okay, next kita pasang balik side support, bumper side support ni. Pasang balik. Satu lagi bahagian depan. Sorry guys, susah sikit lah. Saya buat kerja seorang ni guys, susah sikit. Ok, next kita salin semua mentol lah. Kalau nak pakai mentol asal balik korang nak pakai mentol baru pun boleh. Kalau terbalik dia takkan masuk guys. Sorry, terbalik, memang betul-betul terbalik guys. Okay, macam tu. Pasang getah balik. Getah ni untuk elak masuk air guys, protection macam tu lah. Right, ni lampu signal kalau tak silap saya. Lampu signal. Nak tangga yang sana ni just tarik je, tolak balik. Okay, right. Ni lampu, oh sorry, ni lampu kecil, ni lampu signal. Signal oren silap terbalik guys. Bila dari belakang je dia terbalik. Silap. Okay, ni swing sama juga. Lampu signal ni tarik. Okay, kalau besi ni nampak rapat, congkir sikit lah, bagi dia terkeluar sikit macam tu. Sikit je. Okay, nampak dia terbuka sikit kan. Okay, masuk, pusing. Okay, settle. So kita boleh pasang balik lampu ni. Macam mana korang buka. So kita masuk lampu, masukkan soket ni dulu. Masuk lampu signal dulu guys. Untuk pasang ni jangan terus ketat guys. Masuk je skru-skru je, longgar-longgar dulu baru ketat kan. Mula-mula saya akan ikat bahagian atas dulu. Jangan ketat. Okay. Right. So dia masih boleh gerak-gerak lagi. Baru kita pasang skru-skru yang lain guys. Okay, next kita pasang balik semua. So bila kalau lampu dah cun-cun, ketatkan. Okay, next jangan lupa pasang balik semua soket-soket lampu guys.
Sorry guys kalau tak nampak. Okay. Sebelum kita pasang bumper, kita test dulu lah. Tengok lampu nyala, signal kiri kanan nyala, lampu kecil tepi nyala. Alright, bila dah confirm, barulah kita pasang bumper. Okay guys, untuk bila kita tukar lampu, biasanya position lampu tu tak betul lah, tinggi rendah kiri kanan. Tapi dalam video ni saya tak tunjuk cara setting, cuma saya bagi tahu dekat mana untuk buat setting tu. Yang ini kalau tak silap saya, kita tarik tolak, ini dia akan jadi tinggi rendah lampu lah. Benda ni korang just pusing benda ni je lah. Ini jadi dua. Kalau ini tak silap saya ke kiri dan ke kanan. Yang ni dia boleh jadi juga turun bawah kiri kanan, dia dua-dua ni lah kena main. Korang kena main lah nak tinggi rendah. Dia ada, lampu ni dia tak nampak. Kalau lampu baru dekat sini ni dia ada tanda ni. Sebenarnya tanda ni kita nak calculate lah, kita nak kena kira. So sebab rumah saya ni tak ada ruang yang boleh ukur, dia nak perlukan jarak 25 kaki. So saya tak ada ruang 25 kaki untuk ukur. So ini daripada center ni, you guys kena ukur lah, ikutkan tinggi dari sini ke tanah, ke dinding pun ketinggian sama. Kita nak dapatkan align garisan ni. Alright, untuk kes tu saya tak tunjuk. Kalau korang perasan bahagian kat sini, daripada belakang ni, kalau yang sebelah kiri ni right and left, yang sebelah ni right and left. Kalau ikutkan lah, ini down and up sebelah ni. Tapi dekat sini dia tak tanda, so saya tak boleh nak confirmkan. Salah satu tu ada down and up, left and right. Okay. So korang masukkan balik, pastikan dia ada pin atas bawah tu, dia masuk antara dia masuk antara. Alright, tadi bunyi kak tu, di skru dia. Sorry guys kalau terhalang saya guys. Okay guys, saya dah selesai pemasangan untuk bumper kereta. Jadi untuk grip ni saya pakai yang baru lah, ala-ala kan, murah je guys, beli je online, murah je. Kita ganti baru semua guys. Okey, sambil-sambil itu saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menonton rancangan saya yang serba kekurangan ni. Dan untuk kalau korang tengok video-video saya yang sebelum pada ni pun, saya tidak akan saya akan cuba tidak menggunakan peralatan yang special supaya korang buat kerja tu korang jadi tak takut-takut lah, tak ada alat, isu tak ada alat. So saya akan cuba guna barang-barang yang senang untuk didapati lah dekat kedai RM2 ke Mr. DIY ke, ada jual-jual alat tu. So at least korang boleh buat sendiri. So untuk tukar lampu ni hanya gunakan screwdriver T tadi, spanner T tadi size 10 dengan screwdriver kepala bunga sahaja. Itu sahaja. So terima kasih menonton rancangan saya. Jangan lupa subscribe, share, mana tahu video ini bermanfaat kepada orang lain. Kita jumpa lagi dalam rancangan DIY Asal Boleh. Assalamualaikum. DIY Asal Boleh.